Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Oh enggak. Tolong jangan ada spekulasi seperti itu karena ada beberapa hal yang mendesak yang kemudian kesilapan yang telah pun dilakukan oleh RTM semasa membroadcast ASEAN tersebut, iaitu dengan sekarang RTM mesti didenda sebab salah menyebut nama pemimpin Indonesia dan juga Thailand. Tetapi kad Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Jangan ada salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Yang perunding-perunding ini, menteri, MITI ni, apa yang mereka runding ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Menggadaikan negara. 36 Tan Sri yang dipertua dan berhujah dengan fakta. 36. Duduklah. Sudahlah, duduklah. Duduklah. Engkau parti pun tak ada lah. Duduk. Civil servant. Menteri Luar Negeri Indonesia membantah tudingan dari sejumlah netizen Malaysia yang mengira Presiden Prabowo tersinggung dan pulang lebih awal dari KTT ASEAN gara-gara namanya salah sebut. Faktanya, bukan hanya Presiden Indonesia, tetapi juga pemimpin Singapura dan Thailand turut mengalami hal serupa. Kesalahan fatal media Malaysia itu bahkan dibawa ke DPR Malaysia, memicu kehebohan dan mereka merasa malu besar. Banyak pihak menilai insiden ini mencoreng citra tuan rumah, karena menunjukkan kurangnya ketelitian dan profesionalisme dalam menyebut nama para pemimpin asing di forum resmi internasional. His Excellency Lee Hsien Loong, the Prime Minister of the Republic of Singapore. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of His Excellency Srettha Thavisin, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand. Oh enggak. Tolong jangan ada spekulasi seperti itu karena ada beberapa hal yang mendesak yang kemudian menyebabkan beliau harus kembali. Oleh karena itu kemarin beliau perintahkan saya, kemudian Pak Menko Ekonomi, Pak Menko Polkam, Menko PMK, dan Pak Menteri Perdagangan untuk tinggal. Tapi karena esensi dari pertemuan-pertemuan ini biasanya diampu oleh Menko Ekonomi dan Menteri Luar Negeri, ya kita yang di depan kemarin. Kami sampaikan kepada pihak Malaysia bahwa terjadi kesalahan penyebutan nama presiden. Dan sepertinya Indonesia bukan satu-satunya yang salah sebutnya. Saya ingin juga menyatakan di sini bahawa kesilapan-kesilapan yang telah pun dilakukan oleh RTM semasa membroadcast ASEAN tersebut, iaitu dengan secara kesilapannya memanggil ataupun merujuk kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, Singapura dan pemimpin lain, Thailand, secara silap, itu merupakan satu embarrassment dengan segala hormatnya Tuan Speaker. Di dalam on a world stage like this sort of thing should not have occurred to begin with. Dan saya memohon agar perkara ini tidak berulang. Cukup hebat dan kita geram dengan RTM yang dia tulis apa kita tak faham. Dia langsung bercakap berbentuk retorik RTM. Di samping dia buat kesalahan yang orang lain, syarikat lain yang buat kesalahan, MC denda 100,000, 250,000. Sekarang RTM mesti didenda sebab salah menyebut nama pemimpin Indonesia dan juga Thailand, ya. Minta maaf satu, mesti denda. Jangan hak sendiri kita tak denda. Dan penting juga bagi Kementerian Komunikasi, tolonglah pastikan kesilapan-kesilapan tidak berlaku dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kesilapan. Jangan ada salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Sebab lepas buat pembetulan, lepas buat salah, terpaksa buat pembetulan, dan ini menyebabkan satu dunia nampak kelemahan kita. Apabila pemimpin negara asing datang. Bercakap mengenai kehadiran pemimpin asing, saya juga nak nyatakan bahawa sambutan yang kita bagi kepada mereka, terutama pemimpin-pemimpin yang kontroversial, janganlah keterlaluan. Satu dunia sedang mengecam Donald Trump sekarang ini kerana genosid yang dijalankan di Gaza. Tetapi Perdana Menteri kita menyambut beliau dengan bernari tergelik-gelik di tengah panas di lapangan terbang.
Apa logiknya sambutan sebegini diberikan pada individu yang sedang dikecam oleh seluruh dunia? Apa faedah yang kita dapat apabila sambutan sebegini diberikan? Memalukan negara kita bagi saya. Belanda, Portugis, Inggeris, kita merdeka. Tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian. Ini yang perundang-perundang ini, menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini. Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Ada di kalangan ahli yang berhormat yang menyebut perjanjian ini menggadaikan negara tercinta kita. Saya ingin bertanya kembali. Adakah Yang Berhormat maksudkan para penjawab awam ini juga mahu menggadaikan negara? 36-6 Tan Sri Yang di-Pertua. Dan berhujah dengan fakta. 36-6. Duduklah. Sudahlah. Duduklah. 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 Engkau parti pun tak ada lah. Duduk. Don't hide behind civil servants. Abang macam jangan hina penjawab awam. Duduk semua. Saya gantung pasal duduklah bengi. Tidak ada celahan. Dia yang tidak ada celahan. Mungkin macam datang lewat. Tidak ada celahan. Datang awal lain kali. Yang di-Pertua itu bukan celahan, itu peraturan. Duduk. Itu peraturan dewan. Duduk. Satu. Ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ni sign dengan Trump. Esok sign dengan Lee Chiang. Kemudian sepakat negara ASEAN. Bawa Brazil. Brazil itu perang. Musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa, Ramaphosa. Disergah oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Malaysia itu dunia bagi perhatian. Ada 2-3 ini memang dengki, hasad dengki dengan kita. Bukan soal saya. Ini yang kawan-kawan saya kerja lagi bertungkus lumus untuk menjayakan ini. Jadi sudah kena harap. Saya syukur. Saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Sebab itu kita sign kemudian ya. ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Yang pertama ASEAN dengan yang upgrade ini. Pertama. Kalau kita takut dengan negara Amerika Syarikat, mana mungkin kita sign dengan China? Sehari selepas Presiden Trump pulang. Tak mungkin. Ini saya kata kebijaksanaan diplomasi. Ya, bukan saya tapi rakan-rakan semua. Yang saya heran ni yang amat berhormat Perdana Menteri sambil menari seronok. Kau seronok kau punya pasal. Kami tak dengki pun kau menari. Kami tak dengki pun kau menari panas bersama dengan Trump menyambut dia. Apa pasal nak pula nak dengki? Pada kami, kau nak menari, kau punya pasal. Rakyat semua tahu, tengok kau menari. Rakyat pun tak dengki sebab ada rakyat yang suka kau menari. Ada rakyat yang tak suka kau menari. Dalam dekorum sebagai yang amat berhormat Perdana Menteri yang tertinggi, dalam majlis formal, rasmi, engkau bangun menari. Itu beberapa pemimpin tertinggi yang ada sebelah engkau. Kau nak menari. Pasal apa pula kami nak jealous? Kami tak dengki pun sebab kami tak mahu pun duduk menari macam kau tu. Bukan dengki. Kau nak menari macam kau punya pasal lah. Saya nak tanya, adakah ahli-ahli parlimen sini dengki kerana dia boleh menari, kita tak boleh menari? Saya nak beritahu pada yang amat berhormat Perdana Menteri, kami tak dengki pun kau boleh menari dengan Trump dekat airport. Kami tak dengki pun kau boleh menari atas stage dalam program rasmi kerajaan. Itulah kehebohan sidang DPR di Malaysia. Mereka bangga menyebut negaranya mendunia.
Tapi saat pemimpin asing datang, nama pun bisa salah sebut.